Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera puan. So, kemudian hari ini kemudian kami akan membentangkan tentang topik 2 iaitu differentiation. Jadi, sebelum kami mulakan pembentangan ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Nur Adli bin Hairi, 03 DET 21F1107. Nama saya Amir Rafiq bin Amir Azizi, nombor matrix 03 DT 21F1200. Dan nama saya Tezian, nombor matrik saya 03 DET 21F1066. Okay. Jadi kami akan mulakan pembentangan kita pada hari ini. Kita diberikan soalan satu di mana a container in the shape of a hollow cone of semi-vertical angle 45 degrees is held with its vertex pointing downwards. Water is poured into the container at the rate of 6 cm cubic per second. Find the rate at which the depth of the water in the cone is increasing when the depth of the water is 4 cm. Okay, kalau dalam soalan ini dia dah kasih maklumat dV per dt iaitu 6 cm kubik per saat. Lepas tu pula dengan depth of the water iaitu H iaitu 4 cm. Dan kena ingat juga segitiga yang dikata itu 45 darjah. Kalau tengok kat sini dah berapa maklumat. Disebabkan dia dah kata kon tu 45 darjah, kita gambarkan sebagai segitiga. Segitiga selalunya kalau betul-betul dia point straight ke bawah, kita boleh anggap yang benda tu sama kaki sebab dia 90 darjah dekat y axis lah. Lepas tu pula 45 darjah pada satu kaki dan 45 darjah pada satu kaki. Samanya kalau segitiga sama kaki, dia mempunyai sama angle. Sama angle maksudnya sama panjang. So kita boleh kata R sama dengan H. Lepas tu pula dari situ kita boleh rujuk pada formula volume. Iaitu 1/3 pi R cos 2H, di mana kita kena gantikan R dengan H untuk buat derivation with respect to height. Supaya lebih senang kita nak differentiate buat dV per dH. Okay, jadi dah ganti R iaitu 1/3 pi dalam kurungan H tutup kurungan cos 2H, jadilah 1/3 pi H cos 3. Dan saya serahkan pada Muhammad Nur Adli. Okay, terima kasih Afiq. So, apa yang Afiq terangkan tu saya kena letakkan dalam apa orang kata formula dalam differentiation with respect to height. So Afiq telah mengira dt per dh per dt iaitu 1/3 pi h cos 3. Jadi kita cuma itu dV per dH. Kita kena cari dH per dt. Silap. Jadi apa yang kita cuma perlu lakukan dia adalah cari tu apa dV per dH tu. So d per dH tu kita dah boleh tahu iaitu jumlahnya adalah 1/3 pi sahaja sebenarnya. Okay. Betul tak kawan-kawan? So, kita ulanglah. Jadi 1/3 pi kurungan 3 kurungan H cos 2. Jadi kita cuma boleh potongkan yang 3 bahagi 3 tu dengan 3. So kita potong-potong dari 1. So tinggal pi H cos 2. So saya serahkan pada T. Okay, lepaskan kita selesaikan formula, kita boleh masukkan nilai. Nilai untuk jangan lagi edit. Saya cerita dah. Lepas tu kita dapat formula dV per dt, kita masukkan nilai 6 sebab ikut
soalan bagi dV per dt sama dengan 6 cm. So kita masukkan 6 sama dengan pi h2 darab dengan dh per dt. Untuk pi h per kuasa 2, kita boleh guna balik yang soalan bagi. H sama dengan 4 cm. Jadi pi 4 kuasa 2 darab dengan dh per dt. Lepas tu kita ubahkan tempat. Lepas tu kirakan jadi 6 per 16 pi sama dengan dh per dt. Lepas tu kita gunakan kalkulator kira. Jadi jawapannya 3 per 8 pi cm second kuasa negatif 1. So, jadi itulah jawapannya terakhir bagi soalan 1. Jadi, kumpulan kami ingin memohon maaf jika anda tersilap formula ataupun tunjuk ajar yang mengapu. Jadi kami minta maaf Puan dan terima kasih Puan atas ajar. Dan jadi kita tutup dengan ni. So sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.